Assalamualaikum guys. Kita bertemu dalam konten review makan. So hari ini saya akan promote produk satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So ada 8 bergedil. Ya, buat hari raya. Okey, kita sambung untuk review makan. Jadi Puan Rozai ni akan mengagih-agihkan. Okey, kita tengok. Itu dia. Sabar. Oh, sabar. Tengok dulu. Tengok kemeriahan dulu, kemeriahan. Sabar anak-anak saya, sabar. Saya tahu dia orang memang minat benda ni. Memang ni kali ke berapa Rasa banyak kali dah kami beli. So ada sayur. So budak-budak suka sayur dia orang memang anak-anak saya suka sayur. Tak baca doa lagi Baca doa dulu. Okey, baca doa sekarang. Okey, baca. Amin. Okey, dekat ni Sina apa tulisan ni? Ayam. Okey, dekat Natra ayam juga. Dekat Najiha daging. Okey. Ni Sina, try satu kali.
Okey, tengok sambal dia. Pekat tak Nisina sambal dia? Pekat Okey, Nisina makan, kita tengok. Sedap tak sedap? Oh, itu dia. Sedap Nisina. Suara sikit Nisina. Sedap So kalau kata 5 bintang Nisina nak bagi berapa? 5 bintang. Okey, sekali lagi. Tunjukkan sambal tu. Lebih sikit sambal. Itu dia. Okey, makan. Nampak? Budak kecil pun tak lepas Nampak sangat dia punya saiz dia. Besar sangat. Okey, itu Nisina. Kita terus kepada anak saya yang seterusnya. Okey, Najiha. Sambal ni sedikit pedas kan? Sedikit pedas mungkin untuk Nisina okey, untuk Najiha dia kata pedas. Jadi terpulang masing-masing. Okey, Najiha dia nak makan tahu je Najiha kan? Okey, Najiha makan tahu daging macam mana? Bergedil, tahu bergedil. Dia makan. Muka pandang sini. Makan betul-betul makan betul-betul. Tengok dalam dia. Nampak tu daging dia meriah meriah. Sedap tak Najiha? Najiha nak bagi berapa bintang? Wow, 10 bintang Itu dia, budak-budak tak pandai nipu kan. Okey ni. Ini paling berat sikit ni. Okey, makan Natra. Oh yai. Betul-betul. Nampak dia dengan tahu bergedil tu dah sama besar dah. Okey, Natra makan. Okey, elok makan. Itu dia. So, dia ada tahu, dalam tu ada ayam, ada sayur juga kan, ada carrot dan sebagainya. So carrot ada dalam tahu tu. Lepas tu dekat ni disediakan sayur juga. So budak-budak suka makan. Nampak. So terpulang lah, kalau nak pedas memang dia sediakan cili api. Okey, kita tengok ni Nisina dah sampai mana dah. Cina macam mana, puas hati Puas hati So kalau orang nak beli boleh lah. Okey, nampak habis dia makan, tinggal sikit lagi. Anak saya yang seorang ni dia suka asingkan ayamnya, nanti dia makan ayam kemudian. Tapi saya suka tengok dia punya sos cili dia. Sebut cicah sekali lagi sos cili tu. Dia punya pekat tu. Nampak? Nampak dah habis Kalau kita angkat sekali lagi, kita tengok tahu dia. Nampak? Luar biasa besar dia. Dan terbandingkan muka budak ni. Nampak? Besar Ini senang nak lagi ke? Okey, ambil lagi. Jadi makan lagi. So dalam ni tadi ada 8 biji So makan kenyang. Harga dia RM12. Ayam RM12, daging RM12. So anak-anak kami kata terbaik semua. Sedap Okey, so siapa-siapa yang minat boleh Roger Sis Najwa Abdul Razak, Dapur Kecil by Najwa. So ada nombor dia kat sini. So bagi Cik Am Channel puas hati dengan harga dia RM12. Penuh meriah. Memang kenyang, confirm kenyang. Ni boleh takut. Kalau nak order kena Roger cepat-cepat. Sebab benda ni hot item. Kami nak beli pun lama lah. Bukan order hari ni dapat hari ni. Kena Roger Sis Najwa, cerita dengan dia macam mana. Tapi kami suggestkan benda ni memang terbaik. Bolehlah cuba. Kita ambil sikit. Meriah sayur dia meriah. Nampak? Tak kedekut lah. Tak kedekut. Budak-budak suka sayur, dia akan makan sayur. Dia orang sayur. Sayur pun kita tengok segar. Segar daging ladang nampak hijau. Yang ni sos dia yang banyak, penuh. Yang paling best adalah tahu bergedil dia tebal. Okey, dalaman, kita tengok dalam dia. Nampak sayur dia, nampak. Sayur dia, ayam dia. Memang sesuai untuk budak-budak. Bagi saya makanan ni berkhasiat. Nampak anak saya makan. Itu dia Natra makan dengan penuh sopan dan santun. Sedap tak? Sedap Okey, nanti kita jumpa lagi. So siapa yang berminat boleh Roger Sis Najwa. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bye.